ไม่ไหนเขียนดีกันไม่ได้หรอกพี่站起点，站起点。你好猛的。Gantian kempul kah? Hah? Gantian kempul kah Cina? Gantian kempul betul. Tidak ada tu. Ya, layak tangga. Kemah. Tuh, mereka. Kita tengok yang riot. Wow. Ini mana ada? Oh, Hah? malang dah. Dia pasang lampu je. Tilam lah kita tilam. Gambar tu. Betul tak? Ya. Ada dia, ada kayu.
tidur. Oh, siapa yang tidur? Boleh tidur awal? Saatnya bilangnya tidur awal. Saya tahu. Baik, terima kasih Encik di atas kesudian untuk menyampaikan hadiah ataupun sijil pencapaian kepada para pemenang. Kita teruskan dengan keputusan untuk pertandingan kemah tercantik. Untuk pertandingan kemah tercantik terlebih dahulu kami ingin menjemput maafkan saya, kami ingin menjemput yang di-Pertua PIBGSK Kampung Baru Encik Ahmad Sabri bin Sairun untuk menyampaikan hadiah dan sijil kepada pemenang. Kita mulakan dengan kedudukan kekemasan, susun atur, hiasan, estetika dan keselesaan keseluruhan. Saya umumkan di tempat yang ketiga untuk pertandingan kemah tercantik disandang oleh Muhammad Nur Newan bin Muhammad Jasmine, kemah nombor 1. Ambil gambar. View belakang tu, sini lagi. Kita umumkan di tahun Jamil. Nombor 2. Back to nature. Betul? Betul. Yang sukakan keindahan alam memang sesuai. Tahniah dan diumumkan kini Johan untuk pertandingan kemah tercantik sempena Glamping 2.0 Belajar 2026 disandang oleh Encik Sheikh Isim Osman bin Wan Raji, kemah nombor 3. Tent nombor 3 ada Dah kemah hitam ya? wakil. Kemah hitam ya? Laju sebelum orang tukar fikiran. Ada Abang Sam. Okay. Kemah hitam ya nak? Sitok. Kreativiti, tema dan penggunaan bahan inovasi ataupun bahan hiasan yang inovatif. Terlebih dahulu, baik, YDP sudah bersedia. Kita umumkan di tempat yang ketiga untuk pertandingan kemah paling unik disandang oleh Ainatul Amanina Afrika, tent nombor 23. Siapa kemah nombor 3? Yang Mayburi. Okey, belakang. Oh, okey, baik. Dah sebaris kita dah. Nasib si ada make up pagi tadi ya. Jampi ya kak. Bunda melawan. Kurasa tanah tu orangnya. Dan kita umumkan Johan untuk pertandingan kemah paling unik sempena Glamping 2.0 Belajar 2026 diberikan kepada Encik Muhammad Yazid bin Muhali. Di mana jodohmu? Carilah dia di Hiasan mana-mana. aslian. Kita doakan yang terbaik, semoga tahun depan andai ada lagi, dia sudah ada yang punya. Sekurang-kurangnya ada orang tolong make up dia. Tahniah diucapkan dan terima kasih kepada yang di-Pertua PIBG Encik Ahmad Sabri di atas kesudian untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Kita beralih kepada kemah paling ceria. Terlebih dahulu kami ingin menjemput yang berusaha penolakan halal Huan Murid Cikgu Nurul Ain Farhana binti Sehari untuk bersama-sama dengan kita bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Menunggu Pak Pandu. Apa?
Baik, untuk kemah paling ceria, kriteria yang kita nilaikan adalah dari segi keceriaan warna, suasana yang menarik, hiasan yang ceria dan semangat berpasukan. Go, go, go! Baik, kita umumkan dulu di tempat yang ketiga. Untuk kemah paling ceria, disandang oleh Puan Mahidawati binti Mahraf, kemah ataupun tent nombor 7. Ini suat sayang isteri. Betul, berpegangan tangan. Gitulah kita. Walaupun suami beli beras, isteri yang masak. Walaupun dapur untuk jatuh. Meja rosak. Meja rosak. Baik. Baik. Kita teruskan dengan kedudukan yang kedua ataupun penunjukan untuk pertandingan kemah paling ceria. Disandang oleh Bolehlah kita buka kamera. Geremas Anak Putih, kemah ataupun tent nombor 9. Ay, kemas. Aku benar aku jadi siapa orang kata dia, Pak. Ini limpas ku. Si nampaknya. Tanah memang bagus. Ha? Tanah memang bagus. Oh, tanah bagus tau. Ya, Tiga-tiga ada jumping dengan darah. dan kita umumkan kini jawapan untuk pertandingan kemah paling ceria Sempena Glamping 2.0 BIKF 2026 disandang oleh Kasa Hamida Sabtu. Annyeonghaseyo. Makan selalu, hari-hari kita cerdas, kita sehat. pinggan lagi. Tahniah diucapkan. Ini betul-betul. Dia apa ya? Saya tak ingat lah tadi perkataan tu. Apa tadi? Apa bila kita pergi ke kemah tu kita rasa seperti di mana? Di Korea. Pergilah melawan. Tahniah diucapkan kepada para pemenang.